Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersiaran bersama Seribung TV, saluran untuk semua. Saya Nur Amada binti Muhammad Izwani, wartawan Seribung TV anda. Hari ini Rabu, 20 Mei 2026, Seribung TV telah bersiaran dalam program sambutan Hari Guru peringkat SK Seribung tahun 2026 dengan tema Guru Bitara Nadi Negara. Program ini dianjurkan oleh unit kokurikulum dengan kerjasama Kelab Guru dan Kaki Tangan SK Seribung. Sambutan Hari Guru 2026 ini disambut penuh kemeriahan dengan pelbagai aktiviti guru dan murid seperti pertandingan masakan, sukaneka, nyanyian dan sebagainya bertemakan Hawaii. Jom sama-sama kita saksikan. Yang mewakili ibu bapa, dia pastinya akan melukiskan kenangan indah dengan segala yang disampaikan, setiap nasihat yang diberikan dan setiap perkembangan yang dilakukan akan sentiasa dikembangkan di agar ini. Dan seterusnya murid-murid yang dikasihi dan sayangi, bahawasanya kami guru-guru negara Malaysia dengan ini berikrar Bolehkah cikgu beri ucapan sempena Hari Guru peringkat SK Seribung tahun 2026 ini? Okey, sempena Hari Guru SK Seribung 2026, cikgu ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru SK Seribung dan juga semua guru di seluruh Malaysia yang menyambut Hari Guru pada tahun ini, dan semoga cikgu-cikgu semua dapat menjadi guru yang baik dan komited terhadap tugas. Sekian sahaja liputan Seribung TV dalam program sambutan Hari Guru peringkat SK Seribung tahun 2026 ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Bertemu lagi di lain liputan. Saya Nur Amanda binti Muhammad Izwani bersama kru-kru penerbitan Seribung TV melaporkan. Sekian, terima kasih.